Petaling Jaya, sekurang-kurangnya 15 mangsa disahkan maut dalam kemalangan tragis membabitkan sebuah bas yang membawa pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, dan kenderaan pelbagai guna, MPV, jenis Pro 2 Alza di Jalan Raya Timur Barat, JRTB, berhampiran Tasik Banding, Gerik, Perak awal pagi tadi. Walau bagaimanapun, proses pengecaman sedang dilakukan bagi mengenal pasti identiti mangsa yang meninggal dunia. Berikut adalah senarai pelajar yang menaiki bas tersebut.